Aunty ada satu hari pergi majlis kat istana ikut nenek. Aunty ni memang suka merayau lah. Aunty lahir tahun 1959. 70s. Early 70s lah. So aunty macam sajalah aunty dah study dah. Masa tu kisah-kisah Perak, Kesultanan Perak semua aunty dah baca lah pasal jin Keraja yang duk jaga sultan ni, pawang diraja yang jaga jin pula. Pawang khas ni dia memang untuk jaga jin. Baik. Lepas tu jin pula jaga sultan dengan keturunan sultan. Lepas tu aunty macam nak ambil tahu sangat. Lepas tu nenek ceritalah jangan pergi kacau satu bilik dalam istana tu, bilik tempat simpan muzik nobat. Kalau pertabala raja-raja bunyi nobat kan. Nobat tu hanya akan dimain oleh akan dimain hanya ketika pertabalan sahaja. Untuk majlis-majlis lain tak boleh. Dan muzik nobat ni, alat-alat nobat tu akan dimain oleh turun-temurun. Macam katalah bapa you pemain asal, lepas tu dia kena turun ke anak dia ataupun anak saudara dia. Dia tak boleh nak ambil artis sebutan, tak boleh ha? Tak faham. Yang bunyi itulah kalau you duduk dengar pertabalan agung kan yang mana macam tu. So aunty pun nenek pesan, sebab bila nenek pesan jangan masuk bilik tu yang nak masuk tu. Perangai. Lepas tu cakap, lepas tu dia duduk sibuk kalut-kalut duduk majlis sedang